Dengan harga RM35,000 sahaja, bulanan dalam 700 korang dah boleh dapat kereta idaman korang. Okey, dekat hadapan saya ini adalah Honda City 1.5 model tahun 2014 ya korang. Okey, walaupun 2014 tapi condition dia masih cantik, sama macam kereta baru sekarang. Okey, luaran sahaja pun korang boleh nampak memang tak ada calar bala, bengkok memang tak ada. Okey, macam biasa untuk korang yang berminat ataupun korang nak test drive, korang boleh datang dekat Kampus Sungai Besar Auto World. Korang boleh datang tengok sendiri condition kereta ni macam mana. Okey, alright, kita tengok dulu bahagian dalaman dia. Okey, ini bahagian dalaman dia. Okey, dia macam sama macam yang latest punya, mungkin agak sedikit berbeza lah. Alright, untuk spek kali ni dia datangnya dengan fabric. Okey, tapi fabric dia ni kalau korang perasan memang nampak yang macam licin punya. Yang premium lah boleh orang dikatakan. Okey, bagi saya memang cantik gila. Alright, kita tengok pula bahagian dalaman dia. Okey, alright, ini dia punya mileage hanya 716 km. Okey, ini bahagian dalaman dia. Okey, bahagian dalaman dia dah siap tukar lagi korang. Dah tukar. Okey, kalau untuk spek ni dia akan agak sedikit berbeza, tapi untuk spek ni dia dah siap tukar lagi. Okey, alright, so dia punya touchscreen ni boleh disentuh lagi, masih berfungsi dengan baik. Korang dah tak perlu risau. Alright, ini bahagian control icon dia. Sama macam variant baru punya. Okey, ni bahagian dalam dia ada kompartmen kat sini. Sini ada kompartmen juga. Alright. Untuk spek ni korang tengok Honda ni dia ada ikon di mana. Di mana memang jimat juga minyak. Okey, sama macam punya geng-geng Pro 2 punya. Alright, kita tengok pula bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang dia. Okey, kalau korang nak jadikan sebagai kereta family car pun boleh, memang tak ada masalah. Okey, disebabkan dia punya bahagian belakang ni pun agak besar and agak luas. Okey, alright, ni dekat belakang ni pun ada aircon vents. Korang tak perlu risau, tak perlu dapat panas. Memang korang tak perlu panas, tak payah panas lah macam tu. Alright, dia ada kat bawah ni ada port USB. Korang boleh charge handphone. Okey, ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia tengok dia ada spoiler, tapi spoiler dia nampak kecil, tapi agak sedikit beza sebab dia letak warna hitam. Tapi apa pun nampak nice lah. Alright, ini bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia sama je macam variant-variant lain. Memang agak besar and agak luas dia punya bonnet belakang ni. Okey, lepas tu ni dia siap ada ni lagi. Korang dah tak perlu risau kalau korang beli barang basah ke apa semua. Memang korang tak perlu risau. Okey, kalau tumpah kat sini korang boleh lap sahaja ataupun pergi buang kat luar. Okey, alright, untuk korang yang berminat dengan Honda City ni, okey, kalau berdapat harga dalam 35,000, bulanan dalam 700, okey, boleh ikat loan 5 tahun sahaja. Okey, sebab dia ni 2014, so mungkin agak susah sedikit lah untuk korang nak full loan lebih. Untuk korang nak buat loan dalam jangka yang panjang agak susah sikit lah. Alright, ini tahun 2014. Okey, untuk korang yang berminat dengan Honda City ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Alright.